Ahli sunnah qitalu difa', ahli sunnah dia defense. Dia tak mulakan perang. Yang mulakan perang Syiah, pemberontak ni, Houthi. Bukan semua Syiah juga. Syiah Zaidiyah pun tak setuju dengan dia orang. Tapi ala kulli hal, Houthi tu tak jahat lah. Kita tak boleh kata Houthi ni baik sebab lawan dengan Israel. Apa lawan Israelnya? Dia sama jahat macam Israel je. Bunuh ahli sunnah, serang universiti, hapuskan masjid ahli sunnah, musnahkan mushaf Al-Quran, torture orang Islam, kaum muslimin, kanak-kanak, wanita. Tak ada belah kasihan lah. Sama jahat macam Zionis lah, sama. Dia sama je. Bahkan sebagian ulama kata Syiah ni lagi teruk daripada Yahudi. Macam Ibn Taymiyah kata Batiniyah lebih kufur daripada Yahudi dan Nasrani. Syiah semua Batiniyah lah. Macam Houthi tadi, dia dikira Khawarij lah. Sebab dia memberontak kepada kaum muslimin, dia memberontak kepada pemerintah yang sah pada asalnya. So dekat situlah kita kena faham tindakan-tindakan yang berlaku setelah pemberontakan mereka itu, selagi mana dia ada dalam landasan dalil, lagi itu kita tak boleh nak cela. Contoh macam Arab Saudi, bila dia nampak benda tu sebagai ancaman kepada negara dia, sebab dia orang nak masuk ke Saudi di border Saudah tu kan, dan dia orang ada bantuan daripada Iran dan sebagainya. Jadi mereka melihat ini strategi untuk menggunakan kelemahan yang ada pada Iran sekarang ni. Syria pun jatuh lah kan, sebab Iran dan Rusia berperang di Ukraine. Kemudian mereka menggunakan kesempatan ini untuk eliminate pula Houthi yang hanya bergantung dengan Iran. So itu kita kata strategi. Tapi asalnya memang pemberontak. Houthi tu pemberontak. Mereka tu Khawarij sebenarnya. Sebab kita matchingkan dengan Ayub As-Sakhtiani punya perkataan, Abu Khilabah tadi, sebab mereka menghalalkan pedang, menghalalkan darah. Ahli sunnah tak perang. Ahli sunnah qitalu difa', ahli sunnah dia defense. Dia tak mulakan perang. Yang mulakan perang Syiah, pemberontak ni, Houthi. Bukan semua Syiah juga. Syiah Zaidiyah pun tak setuju dengan dia orang. Dia yang mulakan pemberontakan. Jadi dia kena bayarlah sekarang ni. Nampak? Dia kita tak boleh kata dia orang serang Yaman. Mereka serang Yaman. Tengok ni. Kamu yang mulakan dulu. Kezaliman kamu yang mula. Dan bila sebuah kerajaan dia melihat mereka ni sebagai ancaman, maka hak mereka untuk memerangi mereka ni. Dan itu masih dalam lunas syarak lah. Sebab Nabi kata aynama wajadtumuhum aw aynama laqitumuhum faqtuluhum. Jadi bagi ulama-ulama di Arab Saudi, mereka berdalilkan ni. Kata, nasihat mereka kepada pemerintah mereka, perangi. Jangan bagi mereka ni. Sebab kalau mereka tak perangi mereka ni, mereka akan memudaratkan lagi. Mereka akan lepasi border Saudi. Dan mereka memang ada cita-cita untuk menyerang Mekah dan Madinah. Ni paling bahaya. Ni orang Islam kena sedar. Ramai orang tak tahu maknanya tentera-tentera Saudi ni tengah bergelut di sempadan Yaman. Jaga perbatasan. Ahlus Thurur. Jihad maknanya. Nak jaga Mekah Madinah. Kita asyik hanya tengok dekat Palestin saja, tapi kita lupa ni. Ni Mekah Madinah ni. Kiblat. Jasad yang mulia Nabi kita SAW. Ada orang nak robek kubur Abu Bakar dan Umar. Siapa? Houthi ni lah. Kita pandang sebelah mata je. Tak nampak. Kita nampak Gaza saja, Palestin. Lepas tu kita terpedaya dengan Syiah. Ini bahaya. Sama-sama penting. Palestin tu penting. Sudah tentu lagi penting Mekah dan Madinah. Lagi-lagi penting lah kan. Sebab kalau Palestin pun dah penting, Masjidil Aqsa tu sendiri, perjuangan untuk memelihara kedaulatan Masjidil Aqsa penting. Sama penting macam bahkan Mekah dan Madinah tu lebih penting. Ini kita asyik duk cari salah Saudi. Tuduh dia orang pula Khawarij dan sebagainya. Kamu bersama siapa? Kamu bersama Syiah ke atau bersama? Jadi kita ahli sunnah, kita kena clear lah. Kena clear bab ni.